Pernah tak anda terfikir, boleh tak kita belajar satu kemahiran baru atau jadi lebih kuat tanpa bergerak seinci pun? Hari ni kita nak bongkar satu idea yang bunyinya macam magic tapi sebenarnya berakar umbi dalam sains biologi yang sangat kukuh. Jom kita terus ke soalan utamanya, walaupun ia mungkin kedengaran macam tak masuk akal. Boleh ke kita secara fizikalnya jadi lebih kuat hanya dengan membayangkannya? Maksud saya, tanpa sentuh satu pun dumbbell atau buat sebarang senaman. Jawapan yang disokong oleh sains secara mengejutkannya ialah ya. Tapi, kejap dulu. Sebelum anda fikir ini semua pasal kuasa pemikiran positif atau angan-angan kosong, saya kena jelaskan, ia bukan macam tu. Ada satu mekanisme biologi sebenar di sebaliknya. Dalam perkongsian kali ini, saya nak bawa anda semua menyelami sains di sebalik fenomena ni. Anda akan faham macam mana imajinasi kita bukan sekadar lamunan, tapi satu alat latihan yang betul-betul berkuasa yang boleh ubah keupayaan fizikal kita. Dan yang paling penting, anda akan belajar cara nak gunakannya. Okey, untuk faham macam mana semua ni boleh berlaku, kita kena betulkan salah satu mitos paling besar tentang organ terpenting dalam badan kita, otak. Jadi, kita kena mulakan dengan asasnya dulu. Dulu, sains anggap otak orang dewasa ni macam simen yang dah keras, tetap tak boleh diubah. Tapi, penemuan sejak beberapa dekad lepas dah hancurkan idea tu sepenuhnya. Hakikatnya, otak kita ni lebih macam tanah liat yang sentiasa boleh dibentuk. Sifatnya plastik, maksudnya ia sentiasa membentuk semula dirinya sendiri, bina lebuh raya saraf yang baru dan potong laluan lama. Semua ni sebagai tindak balas kepada apa yang kita buat dan yang lagi penting, apa yang kita fikirkan. Istilah saintifik untuk kuasa hebat ni ialah neuroplasticity. Cuba bayangkan macam ni. Laluan saraf dalam otak kita ni macam denai dalam hutan. Kali pertama kita lalu, memang susah. Tapi makin kerap kita guna denai yang sama, ia jadi makin lebar, makin jelas dan makin senang nak lalu. Setiap kali kita belajar skill baru atau ulang satu tabiat, kita sebenarnya sedang mengukuhkan denai tu dan secara fizikalnya mengubah struktur otak kita. Ada satu ungkapan yang cukup terkenal dalam bidang neuroscience yang merumuskan idea ni dengan sempurna. Neuron yang berhubung bersama akan terikat bersama. Maksudnya, setiap kali kita aktifkan satu set sel otak pada masa yang sama, hubungan antara sel-sel tu jadi lebih kuat dan lebih pantas. Inilah mekanisme asas di sebalik cara kita belajar dan membentuk memori. Jadi, dekat sinilah semuanya jadi sangat menarik. Bila anda bayangkan satu tindakan dengan jelas dan terperinci, otak kita ni tak berapa pandai nak bezakan antara imajinasi dengan tindakan sebenar. Ia aktifkan litas saraf yang hampir sama. Contohnya, kalau anda pejam mata sekarang dan bayangkan huruf B yang besar warna merah, imbasan otak akan tunjukkan aktiviti dekat korteks visual anda. Bahagian otak yang sama akan aktif kalau anda betul-betul nampak huruf tu. Kalau anda bayangkan anda tengah turunkan tanda tangan, korteks motor anda, pusat kawalan pergerakan akan menyala. Ingat ya, ini bukan falsafah. Ini adalah peristiwa biologi yang boleh diukur. Baik, kita dah letakkan asas teorinya. Otak kita boleh berubah dan imajinasi mengaktifkan litar yang sama seperti tindakan sebenar. Sekarang, jom kita tengok apa jadi bila saintis uji idea ni dalam eksperimen dunia nyata. Hasilnya memang betul-betul menakjubkan. Salah satu demonstrasi paling terkenal datang dari satu kajian yang melibatkan pembelajaran bermain piano. Eksperimen ni nampak ringkas, tapi kesannya sangat mendalam. Para penyelidik ambil sekumpulan orang yang tak pernah main piano dan bahagikan mereka kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama buat macam biasa. Mereka duduk depan piano dan berlatih secara fizikal main satu set not muzik selama 2 jam sehari. Kumpulan kedua pula, mereka tak buat apa-apa secara fizikal, tak sentuh piano langsung. Sebaliknya, mereka cuma duduk atas kerusi dan membayangkan mereka tengah main urutan jari yang sama juga selama 2 jam sehari. Selepas 3 hari, kedua-dua kumpulan dibawa ke piano sebenar untuk diuji. Jadi, apa agaknya hasilnya? Cuba tengok graf ni. Sangat luar biasa, tahap ketepatan permainan mereka hampir sama. Kumpulan yang hanya berfikir tentang latihan, yang tak pernah sentuh pun ke kunci piano, menunjukkan peningkatan kemahiran yang setanding dengan kumpulan yang berlatih secara fizikal setiap hari. Cuba fikirkan sekejap betapa hebatnya benda ni. Dan kemuncaknya ialah ini, perubahan tu bukan sekadar dalam fikiran atau mental semata-mata. Imbasan otak mengesahkan puncanya. Kedua-dua kumpulan menunjukkan perubahan fizikal yang hampir sama dalam korteks motor mereka, iaitu bahagian otak yang kawal pergerakan jari. Otak mereka telah membentuk semula pendawaiannya untuk kemahiran tu, tak kira sama ada kemahiran tu dilatih secara fizikal ataupun secara mental sahaja.
Dan kesan ni bukan hanya untuk kemahiran motor halus macam main piano tau, ia juga berkesan untuk kekuatan. Dalam satu kajian lain, satu kumpulan buat senaman fizikal dan kekuatan mereka naik 30%. Kumpulan kedua pula hanya duduk diam dan bayangkan buat senaman yang sama. Hasilnya, kekuatan mereka meningkat sebanyak 22%. Kena ingat, otot mereka tak membesar pun. Peningkatan ni datang sepenuhnya daripada otak yang belajar untuk hantar isyarat yang lebih kuat dan efisien kepada otot yang sedia ada. Okey, saya tahu apa yang anda tengah fikirkan sekarang. Jadi, bolehlah saya batalkan keahlian gym dan duduk atas sofa je untuk jadi kuat? Ini soalan yang sangat penting. Walaupun latihan mental ni sangat berkuasa, ia ada had yang sangat nyata. Jom kita fahamkan di mana sempadannya. Otak kita ni macam sebuah mesin pembelajaran dan ia belajar dengan paling efisien daripada kesilapan. Fikirkan macam ni, setiap kali anda baling bola ke dalam jaring, otak anda buat satu ramalan tentang ke mana bola tu akan pergi. Bila anda nampak bola tu tersasar, deria anda hantar maklum balas, ramalan tadi salah. Perbezaan antara ramalan dan realiti inilah yang ahli neurosains panggil sebagai ralat ramalan. Isyarat ralat inilah yang beritahu otak, lain kali buat pembetulan. Jadi, cara paling senang nak faham macam ni. Latihan mental ni ibarat kita naik taraf perisian komputer. Ia buat program berjalan lebih lancar, lebih laju dan lebih efisien. Ia melatih masa, urutan dan koordinasi. Latihan fizikal pula, ia naik taraf perkakasan. Ia bina otot yang lebih besar, kuatkan tendon dan tingkatkan kapasiti jantung. Kita perlukan kedua-duanya. Apabila kita hanya membayangkan, kita tak bagi otak kita data yang paling penting, maklum balas dari dunia nyata. Otak kita tak dapat melihat bola tu terlepas sasaran. Ia tak dapat merasakan kedudukan sebenar lengan kita. Ia tak dapat merasakan genggaman pada raket. Tanpa aliran data deria yang kaya ni, otak tak dapat nak perbetulkan pergerakannya dengan tepat. Imajinasi ni memang simulasi yang hebat, tapi ia bukan pengganti untuk realiti. Walaupun ada hadnya, jangan kita pandang rendah kuasa latihan mental ni. Ada satu bidang di mana ia bukan sekadar alat latihan tambahan, tetapi satu talian hayat yang boleh mengubah kehidupan, iaitu dalam pemulihan perubatan. Bayangkan seorang pesakit strok yang lumpuh sebelah tangan. Secara fizikalnya, mereka tak boleh gerakkannya. Kalau ini berterusan, peta saraf dalam otak yang mewakili tangan tu akan mula mengecut dan pudar. Tapi, ahli terapi boleh gunakan latihan mental sebagai satu alat yang kritikal. Dengan minta pesakit untuk berulang kali dan dengan jelas membayangkan mereka menggerakkan tangan itu, mereka boleh pastikan litas saraf tu sentiasa aktif. Mereka sebenarnya sedang menghidupkan peta otak tu, supaya bila keupayaan fizikal kembali sikit demi sikit, pendawaian sarafnya masih ada dan sedia untuk digunakan. Baiklah, jom kita beralih ke bahagian yang paling praktikal. Macam mana kita nak gabungkan semua pengetahuan ni? Macam mana kita boleh guna latihan mental bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pelengkap kepada latihan fizikal untuk lajukan proses belajar? Jadi macam mana nak buat dengan betul? Ada beberapa langkah yang disokong oleh penyelidikan. Pertama, sentiasa guna perspektif orang pertama. Jangan tonton diri anda buat, rasakan pergerakan tu dari dalam badan. Ini akan aktifkan lita motor dengan lebih kuat. Kedua, kekalkan masa yang realistik. Kalau satu hayunan golf ambil masa 3 saat, bayangkannya selama 3 saat juga. Ini melatih rentak dan masa otak. Ketiga, jangan hanya bayangkan kejayaan. Bayangkan anda buat silap dan kemudian bayangkan anda betulkan kesilapan tu. Ini secara aktif melatih mekanisme pembetulan ralat dalam otak. Akhir sekali, gabungkan. Buat beberapa ulangan mental, diikuti dengan beberapa ulangan fizikal. Ini gabungan yang paling mantap. Ini membawa kita kepada pemahaman yang paling penting sekali. Latihan mental ni bukan cara nak elak kerja keras. Ia bukan jalan pintas. Anggap ia sebagai satu pengganda. Ia akan ambil setiap jam usaha fizikal yang anda laburkan dan jadikan ia lebih berkesan, membolehkan otak anda belajar lebih pantas dan membina kemahiran dengan lebih mantap. Jadi, idea bahawa fikiran kita boleh membentuk keupayaan fizikal kita bukanlah angan-angan atau kata-kata motivasi kosong. Ia berakar umbi dalam cara otak kita berfungsi. Ini bukan falsafah, ini adalah biologi.